Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh satu perkara yang sangat dekat dengan jiwa anak-anak kita. Sesuatu yang mereka jarang luah dengan kata-kata, tetapi sangat mereka perlukan dalam diam. Anak nak kepastian. Wahai ibu bapa, anak-anak kita hidup dalam dunia yang tidak mudah. Mereka membesar dalam suasana penuh tekanan, dengan pelajaran, dengan rakan-rakan, dengan media sosial dan dengan suara dalam diri mereka yang kadang-kadang berkata, aku tak cukup baik, aku tak pandai, aku mungkin gagal. Dan di tengah-tengah kekeliruan itu ada satu suara yang mereka tunggu, suara daripada kita, ibu bapa mereka, suara yang berkata, ayah yakin kamu boleh, ibu ada di belakang kamu, kami percaya pada kamu. Kerana anak-anak nak kepastian, kepastian bahawa mereka disayangi, kepastian bahawa mereka diterima, kepastian bahawa mereka tidak keseorangan, kepastian bahawa walau apa pun berlaku, keluarga tetap menjadi tempat mereka berpaut. Wahai ibu bapa, kadang-kadang anak tidak perlukan hadiah, tidak perlukan duit, tidak perlukan gadget, tidak perlukan ayat panjang. Mereka cuma perlukan kepastian daripada kita. Bila mereka takut gagal, berikan kepastian bahawa gagal itu bukan penamat. Bila mereka tidak yakin, berikan kepastian bahawa mereka mampu. Bila mereka bingung pilih jalan hidup, berikan kepastian bahawa kita akan bimbing mereka. Kerana setiap kali ibu bapa memberi kepastian, hati seorang anak menjadi kuat, menjadi tenang, menjadi yakin untuk melangkah ke dunia yang mencabar. Wahai ibu bapa, ada anak yang hidupnya berubah hanya kerana satu ayat, ayah percaya kamu boleh. Ada anak yang bangkit dari jatuh hanya kerana ibu tetap ada untuk kamu. Dan ada anak yang teruskan hidup dengan penuh keyakinan kerana setiap hari ibu bapa memberi kepastian bahawa mereka cukup baik. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, saya ingin ingatkan, jangan biarkan anak kita membesar tanpa kepastian. Kerana kepastian daripada ibu bapa, itulah kekuatan paling besar dalam jiwa seorang anak. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi dan panduan. Terima kasih ibu bapa. Semoga kepastian anda menjadi cahaya keyakinan anak-anak kita.